Di sini, di sebuah komuniti kecil penuh harapan, perjalanan setiap anak mula dibentuk. SK Ulu Geruntung bukan sekadar sebuah sekolah. Ia adalah ruang untuk anak-anak menemui masa depan mereka. Saya amat berharap agar sekolah ini dapat melahirkan generasi pelajar yang berilmu, dinamik, progresif dan berdaya saing dalam menghadapi pelbagai aspek kehidupan dan menjadi insan yang kamil. Kepada semua warga kerja yang dikasihi, tempuhilah sesi kali ini sebagai tahun untuk mencapai kegemilangan seperti yang telah ditekankan dalam falsafah pendidikan negara. Ulu Geruntung membuka ruang untuk setiap anak mengenal potensi diri. Di Sekolah Kebangsaan Ulu Geruntung, kami percaya setiap anak adalah istimewa. Setiap langkah mereka ke sekolah bukan hanya untuk hadir, tetapi untuk membina keyakinan, membina minat dan mencari potensi diri. Untuk kehadiran tahun lepas, kami telah mencapai kehadiran 90%, melebihi 90%, dan pihak JPN telah menganugerahkan sijil penghargaan pada murid-murid sekolah ini kerana kehadiran mereka melebihi 90% tahun. Untuk mencapai kehadiran 90% ini bagi sekolah orang asli amat sukar, tapi alhamdulillah kami telah berjaya melakukan untuk tahun lepas kerana program-program yang telah kami lakukan. Antara program lain, kami adakan program lawatan kerana ibu bapa di sini suka program lawatan. Bila mereka nak dekat dengan sekolah, mereka akan hantar anak-anak ke sekolah setiap hari. Setakat ini kehadiran murid kami melebihi 90% setiap bulan. Anak-anak di bawah meneroka dunia sebenar. Kami tidak menekankan akademik semata-mata. Sebaliknya, kami memberi ruang kepada murid untuk meneroka minat, mengasah bakat yang terpendam dan mengalami pembelajaran dengan cara yang lebih bermakna. Hari adalah peluang baru, setiap murid adalah potensi, kami mencorak manusia. Untuk meningkatkan kurikulum sekolah, terutamanya dalam PDP, kita kenal pasti murid-murid yang lemah daripada peringkat awal lagi, terutamanya di dalam kelas prasekolah. Kita adakan kelas bimbingan yang khusus untuk murid-murid yang lemah yang telah kita kenal pasti tadi. Sekolah kami boleh dikatakan sangat aktif terlibat dalam bidang kurikulum kerana sekolah asli biasanya murid-murid dia lebih suka dan sangat berminat untuk menyertai kurikulum. Jadi rasanya mungkin kebanyakan sekolah orang asli dia lebih menonjol dalam bidang sukan. Dan menyediakan modal insan kepada mereka supaya mereka menjadi insan yang berguna sama-sama untuk boleh membangunkan negara kita ini. Sekolah Kebangsaan Ulu Geruntung, tempat minat dibina, bakat disemai dan masa depan bermula. Melangkahlah bersama kami.